wabarakatuh. Saya Kak Joh lah panggil. Kak Cik pun boleh. Saya ni kalau kira penyakit tu taklah, kita tak terasa apa yang ada dalam badan kita. Yang pasti darah tinggi saja. Tapi penyakit gatal tu memang kronik sangat. Tapi bagi orang gatal tu biasa dia. Tapi bagi Kak Cik ni memang Kak Cik rasa serius. Bila saya Kak Cik makan daging rasa gatal. Apatah lagi kekek bili ke budu ke memang kita rasa. Jadi mula-mula Kak Cik makan ni untuk kotak pertama ni memang gatal sangat-sangat. Setiap sendi Kak Cik yang keluar merah-merah dengan apa ni kepada bedel-bedel tu. Bedel tu, behel dia dah panas. Jadi untuk kotak kedua tu baru rasa dia reda. Dicuci. Now jaga-jaga dia gatal. Untuk kotak keempat. Lepas tu kemudian ada benjolan di bawah-bawah kulit di badan Kak Cik ni. Terutamanya di lengan lah besar dia rasa lebih kurang ni. Ada di sini. Mungkin agak nak flat dah. Ada gambar dah. Tak ada dah. Tak ada gambar dah. Tapi tak apa. Di bawah telinga ni macam orang kata anak cicak kan. Dia ada besar ni lah. Duk golek-golek sini. Sebab dia ketelan di sini dia akan efek pada saluran lepas kita kan. Macam terot dia. Tapi sekarang ni untuk kotak ketiga tu Kak Cik rasa selepas solat kita selalu gagal kan. Tak ada. Dia rasa seumur dia. Dia rasa seumur. Dari lutut ni Cik. Cik kan ada masalah lutut juga kan? Lutut ni masih ada lagi sekarang. Tapi sikit-sikit lah. Tak serius sangat. Tapi baru ni memang nak bangun tu memang rasa berat sangat. Hidungnya. Hidungnya dah banyak. Sebab benda ni penyakit kita ni lama dah nak mari. Yo, lama kita berapa dah sekarang ni. Jadi dengan makannya kita tak tahu lah kita makan apa dulu-dulu tu. Benda ni kesalahan. Jadi macam benda ni macam mencuci lah. Dia membuang segala macam toksik dalam badan kita, keracunan yang kita tak rasa dalam makanan dulu. Begitulah. Alhamdulillah.